Mancing. Yes. Nombor satu. Alhamdulillah. Cita-cita nombor satu Nombor satu. Jangan bang, sampai. Ini ujung. Okey. Masih ada masa lagi, kita baru 20 minit. Apa ikan? Sana. Oh, sana. Gantung. Kita ada gelabon. Kita ada buntal 0032. Kemudian setakat ni sudah ada 2, 4, 5 ranking. Ranking tertinggi sekarang ini seberat 90 gram. 90 gram ikan sebilang Malung. Li, jap ni ambil gambar ni. Badan nombor. 0.60 pun boleh. 60 gram ni. 0.60. 9. Naik. Jangan risau Jai, dan tangan. Sikit bapa. 074. Ada ranking. Tadi Duduk. pegang. Dah gopik. Okey, nanti kau tanya mancing. Kau itu nak orang. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih saudara Isa Yusof. Terima kasih. Kami warga SWM mengucapkan terima kasih. Okey. Kerana memberi liputan kepada kami, kepada program kami. Okey. Memang terbaik. Okey, terima kasih. Memang first class. Tolong promote. Okey, terima kasih. Share, like and subscribe. Okey. Isa Yusof. Ya. Terima kasih. Orang mancing. Pantai Parit Jabar. Ada liputan Ada. Alhamdulillah. Waktu sekarang 9. Alhamdulillah, terima kasih. Pertandingan mancing SWM Batu Pahat hari ini dengan cuaca yang elok, dengan kehadiran yang sangat-sangat memujakan. Mudah-mudahan matlamat kita tercapai. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Bos. Terbaik. Okey. SWM semua. Mudah-mudahan. Amin. Kau dah tak mancing? Tak ada, dia jaga juga. Dia jaga juga. Jaga bang. Ya. Pukul 8.30. Jadi dia sama. Kan mancing tak ada. Okey. Amin. Tinggal dulu dah. 1 jam setengah untuk menukarkan ranking. Ranking sekarang tak penuh lagi ya. Kita ada lagi lebih kurang 3 ranking lagi tak penuh ni. Okey, sekarang ni ranking tertinggi 112 gram ikan malung. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, rezeki kita salah alamat. Kita berusaha. Mudah-mudahan ada rezeki kita pada hari ni insyaAllah. Makan lagi. Kau kerja makan je. Bila aku nak siap makan? Bawa je. Terus bawa. Kalau dapat 0.0 bawa 0.022 gram, buang balik, bawa umpan. Saya punya. Bawa umpan. Yang paling last. Jatuh bunyi ni. Minum bunyi tu. Minum. Saya tulis nama. Setakat ni Tendang. 0.022 gram, yang paling last sekali. Jadi dapat yang bawah tu buang balik. Ni mancing ni. SPM punya orang ni. Sebelah. Hari ni baju apa? Oren tak ada. Baju orang tak ada, baju ni ada. Mari abang pada.
Tenang, cuba lagi untuk masa depan kita buat grup WhatsApp baru Geng-geng. Dan semua lagi insyaAllah bagi yang rasa memang ada dalam ranking. Sejujurnya kita ada beri nikmat kesihatan masa untuk sama-sama hadir untuk menjadikan pertandingan memancing Asia tutup dengan bersama Pusat Adu Segarang pada hari ini di Pantai Parit Jambar Segarang. Baik, alhamdulillah kita diberi Allah Taala memberi kita kemudahan untuk hari ini aral yang kita hadapi berjalan dengan lancar. Allah berdoa daripada kita semua insyaAllah. Baik, barakatuh. Semua okey ke? Okey, mudah-mudahan sikit tengah hari ni. Tapi alhamdulillah saya nampak cuaca yang elok yang Allah bagi kita pada hari ini untuk kita jalankan pertandingan mancing dan terbuka ni. Alhamdulillah mendapat sambutan dan kehadiran yang ramai. Dan saya harapkan insya-Allah di tahun-tahun akan datang kita akan teruskan program ini terus terang terilah dengan Puyu. Mudah-mudahan kita dapat teruskan. Kita dapat sambutan yang baik semua. Kalau pada hari ini mudah-mudahan ukhuwah antara kita dapat kita eratkan dan semangat tim pasukan Batu Pahat dapat lebih kuat dan dapat insya-Allah. Teruskan dengan penyampaian. Dia. Baik. Teruskan ke hobi atau tanya. Berlatih ni. Pandailah. Dah tahu lama. Good. Aduh. Ingat tak apa besi. Membawa voucher 300 ringgit. Voucher sebanyak 500 ringgit. InsyaAllah. Tadi. 058. Tapi kan nombor 0. Nombor 9 016. Bukan kroni Ini tipu punya. Okey, nombor 11 012 030. Nombor 13 01. Nombor 14 0081. Seterusnya 0074. 0015. 010. Anda apa? Ada Nazim. Apa dah? Hai boleh. Lagi sekali 0. Wakil. 0104. Saya masih lagi menunggu 0143. Nombor 4 boleh dia enggak 01 nombor memang cantik ni. Boleh beli hari ni. 0100. Baik. 3 1, 2, 3. Start. 1, 2, 3. Okey. Mana video tak? Dengan Batu Pahat.